Ni pergi raya rumah orang, bukan pergi beraya tau. Dia nak ambil benda-benda yang boleh dibawa balik. Benda-benda yang boleh dibawa balik antaranya daun pandan. Daun pandan ni kalau kau malas nak buat, kan? Kau biar dia layu dekat dapur pun, bawa dapur kau harum semerbak, bau wangi tau. Ni lah guna daun pandan. Inilah guna daun pandan bagi wangi. Ni banyak guna dia. Kau ada pergi rumah orang ambil daun pandan. Daun kari kat mana? Oh, situ. Kak Kocik, macam mana nak ambil dia punya? Kocik nak ambil dia punya tu. Apa tu? Akar dia. Nak tanam sekali. Terus. Geramnya tengok pandan dia, ya Allah. Ni kalau beli dekat Family Store ni, berapa ringgit? Family Store ni semua berbeli, tak payah. Kita pergi rumah orang, kita rembat je. Nasib baik rumah Abang Jun banyak. Ambil. Wangi. Jom kita tengok apa yang kita boleh buat balik. Belimbingnya itu Wah. Dah habis dah? Habis. Oh, dia kejap je. So, kita ambil daun kari. Tengok dia jatuh ni terus ni. Okey, so daun kari kita tak payah nak fikir banyak kali lah. Kita patahkan dia punya ni. Kan daun kari dia. So daun kari ni, kalau kita ambil banyak tapi kita guna sedikit, kita buat macam mana? Kita lurutkan dia punya daun ni, basuh, lepas tu kita keringkan, so simpan dalam freezer, tapi kita sembur minyak sikit. Green tea 6 bulan tahan lagi dalam freezer. So ini cara dia lah, petua kalau kita nak simpan daun kari supaya segar dan nampak fresh lah. Segar tu fresh lah. Alamak tuan. Okay, bye bye.